Mak, nak pulai gawai kok, Mak. Awak nak dengar anak. Kita kelipuannya 2 tahun deh nak pulai gawai. Nama nak mau jalan pulai deh kak. Lucy, tak boleh macam ini. Tiap-tiap bulan minta cuti. Saya perlu staf yang committed untuk syarikat kita. Maaf, kali ini saya tak akan bagi cuti ya. Halo, Dato'. Ya, apa khabar? Okey. Bye. Kita akan jumpa hari ini ya. Okey, bye. Okey, nanti kita jumpa. Thank you. Kena marah. Belo, Waalaikumsalam. Aku dah cakap dah. Kerja kau dah kena marah. Cik dia dapat cuti Aku pun nak cuti bersalin. Cik dia je kan. Itulah, kalau dah tak nak kerja tu, kahwin je dengan orang kaya. Tak payah nak susah-susah. Betul lah. Kau boleh tahan juga kau Minum apa tu? Aku enggai diuji bakatku, ukai dipintanya di semua tuh. Racun diberi kita ngagai aku. Baru pulai dikumeng hati jantung hati udara mati. Baru pulai deh. Awak, main kerja aku tadi. Aku ke pulai gawai, aku nak sabar ke pulai. Nak sabar aku ke pulai, kat bertemu berpansak kata mawai lama aku. Bayangkan kan? Pansak punya kan? Aku nak kasih tinggal udahnya. Aku nak semata, udahnya dia nanya aku, kenapa berita deh? Dia buka aku semata. Mana? Udahnya angin bertiup, udahnya terbaik bapu terbaik. Nyas saya. Baru nesal tinggal aku lah aku dia baci ya. Jegit. Kata yang balai ikut nanya dek. Rinai, kemaya dia ke pelaki Rinai. Dia dah bajak tuai dek Rinai. Nama sawat dek. Nya, nanti saya. Nama? Sawat betul lah. Ibu, mari ku nombor telefon ibu. Nombor telefon laki dek. Nanti nanya apa? Aku ke bekelalang laki dek. Nih. Jampat, tusan barang dek. Mesti. Dek nanti sati dia nak pulai gawai. Dia kan selalu tiap bulan pun dia selalu pulai. Ukai bakal aku setahun sekali aja pulai. Makai mi kampua pun setahun sekali. Udah nyak jampat dia nusan barang dek. Udah dah ngantik deh dah. Jampat. Tu aku tinduk bak sidak balaku bak nak jauh report dia. Pagilah baru kami pulai hari 6 baru kami pulai Sarawak. Aku mesti kan ngantik sidak sidak pagilah baru Udah cuti. pulai dek jampat. Udah ngantik dek. Jampat dia pulai. Jampat. Dia nak lengau kau. Nadai kula lengau ke dek jampat dia pulai. Bye. Aku dek nak lengau aku dek. Nak. Udah dah jampat. Udah ngantik dia Din. Jampat. Pulai. Sayang lah. Udah nak jegit dek. Jampat pergi. Udah ngantik dek. Minta mawai lah. Jegit main tu. Dah sabar aku. Bye. Mak, boleh KL baru aku pergi laut. Bulan depan aku ngabas mak baru.
punya slide nanti dalam meeting ni. Hilang. Macam mana boleh hilang? Semua dah tahu nak dah leader tau. Weh. Betul ke weh hilang? Hilang? Mu tahu dah boh dengan klien nak mari pak ni. Yo hilang. Aduh, macam mana ni? Bos dengan klien nak sampai tak korang? Macam mana ni korang? Relax. Sabar, Zat. Aku rasa Lucy mesti simpan punya benda ni. Sebab apa-apa, file dia akan send kat aku. Dia akan hantar kat aku. Jadi bagi aku check Zat, ada ke tak? Okay? Lucy? Korang selalu putul-putul dia kan? Ha? Cakap dia tak kerja lah, itulah, inilah. Kalau tak ada Lucy kita semua gone tau. Dia tak cakap. Dia panggil Ponggol gone lah. Kita semua gone kerja. Mau kerja? Korang ingat dia cuti selama ni suka-suka je ke? Macam ni lah. Sebenarnya, mak dia sakit dekat Sarawak. Sarawak tu jauh tau. Flight tiket pun mahal. Dia pun penat lah nak ulang alik dari sini. Sepatutnya, office ni tempat untuk kita kerjasama. Bukan jadi toksik. Lucy. Sorry ganggu Tadi kita orang guna slide backup Lucy. Terima kasih banyak dah. Oh, ni. Laptop Lucy. Tak apalah. Alah, kenapa dia nak bayar? Lucy, nak tanya lu, yang Hari Gawai tu macam mana Hari Gawai itu perayaan kita orang dekat Sarawak untuk kaum Dayak. Jadi pada 31 Mei dengan 1 Jun kita orang akan sambut Hari Gawai selepas musim menuai. Lepas tu semua family akan balik rumah panjang, kita orang akan makan-makan, minum-minum, menari pun ada. Ya, kita orang akan sambut sampai malam, sampai pagi. Oh, saya tahu. Dengan tarian macam ni kan? Tak ada ke? Betul kan? Bolehlah. Saya pun dancer. Tak apa, saya ajar korang menari. Okey. Jom. Boleh, you. Come. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu. Bos, cek untuk Lucy saya dah letak ya. Okey. Dia seorang ambil cuti gawai kan? Ya bos. Okey. Saya tak bagi dia cuti, bukan saya tak peduli. Kerja tetap kerja, tetapi manusia tetap manusia. Faham kan? Faham bos. Okey. Okey bos, kalau tak ada apa-apa lagi saya keluar ya. Terima kasih bos. Sambut Hari Gawai, Mak. Apa? Lu dah tembau pia. Aram ah. Maksud Rinai. Bukan ni, mereka tak tinggal bilawan.
Nak aku ngeruak duit aja dia beli tiket bilon ngemang-ngemangnya udah nak pulai dek. Aku sih sengaja. Aku ngai ngasih dek gawai kediri di tau. Ngai kedek lelengau kaku. Tua kan kak bansi hidup semati kan. Awak Mary naik. Bakal aku nak nemu. Bak kita anak lama ngantau, anak kalu lama ni nak tinggal bilon. Nak kepunik ngapa dia nak bertemu dengan temawai lama dek. Ye, dia tahu nak dai kami lelengau kio. Lelengau dia nak. Ingat dah. Ngapa bedanya? Arah mah kan seorang antai. Dah. Baji yak menyo. Aku kumai menua nak ya. Sedap dah. Makan ini. Ini? Yang mana? Bawang. Ini padi pun sedap. Apple. Ya, ready? What colour dia ada? Yellow. Segok lah. Ni kawan Lucy, Rinai. Yang ni Ujang. Ni Rachel. Sedap. Rafi. Dapat mana ni tomat dakwah ni? Saya belilah ni. Sanggup Mestilah. Actually, saya beli ni untuk sambut Hari Gawai. Sebab saya nak cari gerek orang Sarawak. Apa dia tu? Gerek tu boyfriend ataupun girlfriend. Boyfriend tu. Kalau macam tu aku pun nak gerek orang Sarawak. Aku nak. Kejap. Kita orang nak gerek orang Sarawak, kita orang mesti pandai makan tu. Mula-mula kan kita perlu ngerat semua bawang putih tu, caping, limau tu wajib bisiau. Makan. Basic ya. Capek. Bawel. Yeah, sure. Okay. Sounds good, Dato'. Yeah, let's work on it. All right. Look forward to working with you. Thank you. Bye. Bos, Ya? kenapa tak masuk dalam rumah? Oh, saya baru dapat call dari Dato' Sylvester untuk projek baru kita. Bos, ni laksa Sarawak. Makanan tradisional kita orang Sarawak. Aku segi nemu. Aku semua orang Sarawak. Bos orang Sarawak? Orang Sarawak. Bos nemu Cakap Iban? Nemu aku. Guys! Bos kita orang Sarawak, guys! Bos kita orang Sarawak! Guys! Tajak nadai ranyai dientak ke Baruai, tajak nak pulai ke rumah panjai, ukai reti nak ulih nyambut Hari Gawai. Kita tetap ulih nyambut Hari Gawai bak menua bukai, ngau ati ti lelengau. Bisik kedua nak ulih pulai, laban nak cukup belanja. Bisik kedua, bisik belanja tan nadai cuti. Bisik megak nak pulai, laban tanggungjawab ti bebati ngakai bangsa ngau negara. Kami lelengau ke rumah panjai, kak bertundik berkakai belah ruai. Ngarap ke tahun baru, bisik rezeki. Tinduk berpanggal ke pengingat, berjalai aneng dak bertungkat ke adat. Selamat Hari Gawai 2026, Gayu Guru Gerai Nyamai. Landuk bersayakal tak kura kena tipu. Salam